Kenapa Tok no Jutsu Naruto jadi faktor kepada perubahan dunia Naruto? Kalau korang perasan, antara benda paling ikonik tentang Uzumaki Naruto bukan Rasengan, bukan Kurama, tapi salah satunya juga adalah Tok no Jutsu. Ramai buat meme pasal benda macam ni. Konon musuh datang nak bunuh, last jadi kawan lepas dengar ceramah Naruto. Tapi kalau fikir balik, sebenarnya Tok no Jutsu ataupun ceramah no Jutsu ni adalah antara salah satu faktor terbesar yang ubah seluruh dunia ninja. Sebab apa? Sebab sebelum zaman Naruto, dunia shinobi hidup dalam sirkel kebencian. Orang bunuh sebab dendam, lepas tu waris pula sambung dendam balik. Macam kisah klan Uchiha Madara dan Hashirama Senju. Perang tak pernah habis sebab masing-masing tak nak faham antara satu sama lain. Dunia ninja masa tu percaya kekuatan sahaja boleh bawa keamanan. Lagi kuat seseorang, lagi orang takut. Tapi Naruto datang dengan mindset yang berbeza. Dia nak faham kesakitan orang lain dahulu. Benda ni mula jelas masa lawan Zabuza Momochi. Naruto bukan sekadar lawan secara fizikal, tetapi dia sentuh hati Zabuza sampai lelaki itu sedar yang dia masih ada perasaan manusia. Dari situ kita nampak Naruto bukan jenis hero yang nak menang semata-mata, tapi dia nak ubah orang tersebut. Kemudian datang pula kisah Gaara. Dua-dua hidup dibenci kampung sendiri. Dua-dua pernah rasa sunyi. Bezanya, Gaara pilih jalan kebencian, manakala Naruto pilih untuk lindungi orang lain. Bila Naruto bercakap dengan dia, Gaara akhirnya berubah dan jadi Kazekage yang sanggup mati demi kampungnya. Bayangkan kalau Naruto bunuh Gaara masa tu, mungkin perang antara Suna dan Konoha takkan pernah betul-betul tamat. Paling besar mestilah masa Naruto berjumpa Nagato ataupun Pain. Selepas Pain hancurkan Konoha dan bunuh ramai orang, Naruto sebenarnya ada sebab untuk balas dendam. Tapi dia tak pilih jalan tu. Naruto dengan cerita Nagato, faham penderitaan dia dan akhirnya berjaya buat Nagato percaya semula pada harapan. Hasilnya semua orang yang mati dalam serangan Pain dihidupkan semula. Itu literally perubahan besar dalam dunia ninja. Dan satu lagi, situasinya sama jugalah dengan Uchiha Obito. Dan kemuncak teknik ini mestilah dengan Uchiha Sasuke. Naruto tak pernah berhenti cuba selamatkan sahabat dia walaupun Sasuke dah jadi penjenayah dunia. Orang lain nampak Sasuke sebagai ancaman, tapi Naruto masih nampak dia sebagai kawan yang tersesat. Kalau Naruto pilih untuk bunuh Sasuke, mungkin dunia ninja akan terus berpecah. Apa yang menarik, Naruto ubah dunia bukan sebab dia paling genius, dia ubah dunia sebab dia faham kesakitan orang itu. Itu benda yang buat ramai karakter kuat dalam Naruto tak mampu buat. Madara cuba gunakan ketakutan, Obito cuba gunakan ilusi, Pain cuba gunakan penderitaan, tapi Naruto guna empati. Sebab tu walaupun orang gelak Tok no Jutsu ataupun kita panggil Tazkirah no Jutsu ni, hakikatnya teknik ini lebih berkesan daripada jutsu yang lain. Ia hentikan perang, satukan 5 negara besar dan tamatkan sirkel kebencian yang dah wujud beratus tahun. Kadang-kadang dalam dunia Naruto, kemenangan sebenar bukan bila jatuhkan musuh, tapi bila berjaya ubah hati musuh.